Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang ni aku berada di Ban Pecah. Air masih surut lagi. Aku nak cuba cari ikan. Kalau ada strike, alhamdulillah ya. Kita mancing dahulu datang sini. Mancing. Oh, ikan dia ada. Aku merah. Ada ikan ni. Oh, ikan main lah. Ikan main ni. Aduh. Mati ni. Macam tegar yang sedang dan melihat suasana nanti untuk di apa rasa. Dah habis dah. Alamak. Kalau polo je. Tempat ni tu jangan pergi, tak tahu macam mana reaksi ikan di sini je. Kita dah tahu senang. Kita pergi terjah saja. Kita lalu nak pergi Kedah. Terjah lah, saudara nak sampai Kedah, kita mancing dulu. Cari ikan sebab lauk. Ikan apa tahu ikan ni? Ikan ni. Tengok hasil je ni. Potong lari. Nampak tarik ni. Tu ada ikan tak? Oh, ada. Nampak nanti ada. Ada kan? Cii. Ada kan? Ada. Cii. Ikan apa tu? Uish. Ada asyik. Cii.
Ayo. Cik. Halo, duri lagi. Naik betul. Duri-duri lah, yang penting ada strike. Hari ni Tuhan bagi rezeki tu je, ikan duri. Naik. Yang penting ada strike. Tidak ada ngelupur. Tak kisah lah duri tu ada. Jangan tak ada strike. Rugi pula. Kos tinggi dah ni. Kos tinggi. Mana tempat ni kos tinggi. Beli umpan. Kos tinggi. Kita dapat tukar. Kecil. Walaupun kecil, tapi dia tarikannya padu. Padu tarikannya tu. Bahaya ni. Sengatan ni. Sengatan kita kena buang. Apa atas tu? Ni bisa ni apa ni depan. Ni ha. Seekor ikan kerapu terdapat naikkan isteri aku ni. Jadilah lepas ada racing ikan kerapu. Enggak dulu banyak tuang. Aduh. Ni. Tak kata bila tempat tadi tu ada. Tapi dia main tepi-tepi sini, aku tak pergi tengah. Saya Umpan. Ikan apa boleh? Ikan apa? Ni mana bukan apa buruk. Dia tak lawa, tapi ikan dia mahal. Okey, untuk setakat ini hari ni air pun dah boleh naik. Dah tak boleh nak mancing bawah tu, dalam. Batu dah tutup, batu-batu yang tepi dah tutup tu. Mana air dah pasang tinggi. Sekejap lagi air mungkin paras yang batu yang putih ni. Jadi kita balik dah. Berubah pun hari ni pun Jumaat kita dah balik. Sesuai kan. Jom kita balik. Siap-siap kita balik. Dah siap dah. Kita kena tiap air dulu. Tiap air tu Allah sedapnya. Kalau dah panas-panas badan kan. Umpan dah habis. Tunggu umpan habis memang dah habis pun. Yang ni tadi dapat cakap merah MJ. Dapat MJ tadi. SO juga dah 1,600. Dia cakap ditimbang dia 1,600. Okey tu. Hampir nak 2 kilo. Memang best mancing sini. Mancing sini time air pasang memang ikan banyak. Mula-mula nak pasang. Tadi aku datang mula-mula tadi air memang kering habis. Memang surut gila memang. Okay. Jumpa lagi di lain waktu. Yang hari kalau rezeki datang lagi di sini aku nak mancing lagi. Okay. Selamat. Bagi jangan lupa subscribe. Yang baru tonton jangan lupa subscribe dan like, share dengan kawan-kawan. Ban pecah. Mami pecah memang best. Kita baik tempat ni.